Okay, hi guys, hari ni kita di Fancy Sejak 9 kita ada sebuah Mitsubishi Pajero okay, 1996 tak silap. Okay, so owner datang dekat sini adalah banyak barang yang dia buat dengan kita. So korang boleh nampak kat sini, ini adalah resit-resit orang kata kereta ni buat lah, tapi kita nak ringkaskan yang mana yang besar-besar point. Okay, first kali dia buat adalah cat. Korang boleh nampak kat sini, sangat-sangat cantik dia punya cat. Okay, daripada depan, belakang, semua A sampai Z. Orang kata dia cat lah. Sebab apa? Sebelum ni kereta ni sangat-sangat teruk lah. Alright, dan kita tengok di bahagian dalam, dia juga buat dengan kita seat cover. Nampak? Tak kisah daripada depan, belakang, semua A sampai Z dia buat baru punya dengan kita. Okay, itu di bahagian depan. Belakang tengok sini, nampak? Baru lagi. Kalau kata yang lama-lama punya mesti dah berkoyak-koyak, rabak punya. Alright, dan juga dia juga buat dekat sini tinted. Korang boleh nampak kat sini tinted, sangat-sangat cantik lah. Tak kisah nak terang ke nak gelap ke, boleh buat juga. Alright, so korang boleh nampak juga sini pun dia ada buat juga rubber dengan kita. Nampak dia, kita buat balik, kita cat balik A sampai Z lah. Sebab apa? Yang dah lama punya, of course dia dah mereput. Okay, so kita tengok juga di bahagian dalam sikit lagi, Android player pun kita boleh buat custom punya lah, cantik. Alright, so dia ada tambah juga active subwoofer. Okay, ni kita nak bagi tahu terang satu persatu lah. Active subwoofer pun dia ada buat. Lepas tu power window pun, nampak sini, power window pun kita buat balik. Alright, sebab apa? Mostly yang lama-lama punya dah mula mereput dan sebagainya. Okay, armrest pun kita ada tambah, nampak? Armrest tengah-tengah tu. Armrest tempat charging apa semua A sampai Z ada buat. Nombor plate pun dia tukar juga dengan kita. Jadi kita tengok di bahagian depan. Alright, fog lamp pun dia tukar dengan kita. Nampak? Ini dua di sini pun dia buat juga fog lamp dengan kita. Lepas tu korang boleh nampak juga dekat sini di bahagian dalam dia tukar juga bulb lah. Okay, bulb dengan kita bagi nampak lagi clear. Alright, so rim pun kita tengok. Rim, nampak cantik. Alright, dan yang last kali kita nak bagi tahu, nampak besi yang besar ni. Ini orang kata yang paling penting. Sebab apa? Kita re-spray balik, kita buat balik bagi nampak macam baru. So korang boleh nampak memang sangat-sangat cantik lah kereta ni. Alright, so korang yang tak tahu nak buat apa, boleh hadir di Fancy Sejak 9 Alam. Kita akan bagi harga special dan juga warmer share terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you, ciao. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, la fama, mala fama. Se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Dime si vienes a mi cama, Yo no puedo olvidarme de tu beso, yo no puedo olvidarme de tu sonrisa, yo no puedo olvidarme de tu boca, que toda mi piel me eriza. Yo no puedo olvidar heart and dream of a big world apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, kiss in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sunshine we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. You know that I'm sticking up to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand on my umbrella, you can stand on my